Bang, saya nak tanya, untuk memulakan tindakan saman di mahkamah, adakah kita perlu memfailkan ataupun menghantar notis tuntutan terlebih dahulu ataupun kita boleh je terus fail saman di mahkamah tanpa kita mengeluarkan notis tuntutan? Okey, notis tuntutannya merupakan satu surat yang biasanya dikeluarkan oleh peguam menuntut apa-apa kausa tindakan ke atas seseorang. Jadi sebenarnya benda ni bergantung kepada situasi kes. Ada undang-undang yang memang uh, menyatakan bahawa sekiranya hendak memulakan apa-apa tindakan, memang adalah perlu untuk kita menghantar notis tuntutan terlebih dahulu. Tetapi kebanyakan kes ada juga yang tidak memerlukan notis tuntutan. Okey, contoh-contoh kes yang mungkin memerlukan notis tuntutan, contohnya mungkin di dalam kes-kes yang berkaitan dengan kes-kes kontrak. Yang mana di dalam kontrak ada jelas menyatakan bahawa notis tuntutan perlulah dihantar terlebih dahulu sebelum memulakan apa-apa tindakan undang-undang. Ataupun kes-kes yang mungkin melibatkan kes berkaitan dengan buruh. Tetapi kebiasaannya untuk kes-kes yang berkaitan dengan tort, kecuaian, tidak perlu. Ini sebenarnya notis tuntutan ni adalah satu amalan yang biasa untuk memberi peluang kepada pihak satu lagi untuk menjawab atau membayar ganti rugi kepada pihak yang menuntut. Tapi sekiranya tidak, notis tuntutan itu tidak dipatuhi, pihak akan meneruskan dengan tindakan saman. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila like, komen, follow dan share dan beritahu kami apakah topik yang anda ingin kami kupas dalam video seterusnya.